Hazulizah Mak Dani, Ketua Perangan Wanita UMNO Negeri Sabah. Okey Tok, kalau Datuk tengok nama saya kat bawah ni berbeza dengan nama saya betul. Nama saya Mazlan. Tapi dalam TikTok nama saya Alan Mavius. Ada berbeza sikit Tok. Nanti Datuk boleh panggil. Dia orang putih campur Melayu Tok. Jadi dalam ni juga ada saya sebagai moderator untuk malam ini dibantu oleh host kami UMNO, Saudara Bazrul, ada panel Saudara Along, Mr. TPT dan juga Long Mi. Okey Tok, kita santai-santai je malam ni Tok sebagai permulaan. Santai-santai je, jangan lembut. Sebab sebelum ni dengan Puteri UMNO pun kami santai, dengan pemuda UMNO Sabah pun kami santai. Kita bersantai sebab kalau kita mau cerita yang lebih-lebih belum masa lagi ya Tok. Jadi kita santai. Okey. Sebelum tu Datuk boleh kenalkan diri, kemudian kita minta Puan Hazulizah mengenalkan diri, Ketua Wanita mana dan Datuk dari mana. Terus kita okey Tok, silakan. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami ucapkan kepada tim kami UMNO Official, terima kasih kerana sudi menjemput saya dan Puan Hazulizah daripada Wanita UMNO Sabah untuk bersembang santai pada malam ini. Kita fokus kepada pilihan raya negeri Sabah ya, yang sudah pun ditetapkan oleh SPR, tarikh-tarikh yang signifikan lah. SPR sudah pun menetapkan tarikh pada penamaan calon pada 15 hari bulan November, pengundian awal pada 25 hari bulan November dan pembuangan undi pada 29 November. Jadi sebagai pengenalan, saya Nuraini Idris, Ketua Wanita UMNO Negeri Sabah. Saya juga merupakan Ketua Wanita UMNO bahagian Penampang. Ya. Di Sabah ni kita ada 25 bahagian. Ya. Penampang salah satu bahagian lah. Dan saya juga mantan ahli Dewan Negara, ya, senator, satu penggal, habis tempoh pada Disember 2024 yang lepas ya, sebab lantikan daripada negeri. Jadi oleh kerana DN ataupun UMNO ni sudah dianggap sebagai pembangkang di kerajaan negeri, so saya punya senatorship pun tak disambung lah ya. Jadi habis satu penggal saja. Sama juga dengan term kita sebagai kerajaan untuk selepas pilihan raya negeri 2020 ya. Jadi itu dari saya. Okey. Hazulizah. Puan Hazulizah, silakan. Okay, nama saya Hazulizah Muhammad Dani, Ketua Wanita UMNO bahagian Batu Sapi, juga Ketua Penerangan Wanita UMNO Negeri Sabah. Sebelum ini saya juga pernah menjadi calon dan menjadi pemimpin pembangunan masyarakat di N53 Selatan. Okey. Okey tu. Soalan santai. Soalan santai. Bila bila dah Ketua Menteri Sabah telah membubarkan Dewan Undangan Negeri. Sudah, dan lepas tu SPR pun dah begitulah tarikh-tarikh untuk berlakunya penamaan calon, undi dan sebagainya. Jadi bagaimana persiapan Wanita UMNO Negeri Sabah? Walaupun mungkin sebelum ni dah tahu okey bila nak bubar ni. Sekarang sudah bubar. Bila bubar, so persiapan Wanita Sabah ketika ini, tak mau ceritalah masa dah penamaan calon, ketika ini adakah gerakan yang hebat atau tidak, ataupun bersantai-santai dengan para pengundi dan sebagainya? Komen itu. Alright, okay. Untuk persiapan jentera pilihan raya tu memang Wanita UMNO ni sinonim lah dengan gelaran tulang belakang parti, kerana keupayaan wanita mendekati rakyat ya, di seluruh pelosok dan menggerakkan sokongan akar umbi ya, terutama di kalangan masyarakat ya. Dan di mana-mana parti sekalipun, wanita merupakan jentera utama parti yang bergerak dari rumah ke rumah, menghubungi pengundi, buat program ziarah kebajikan, sampaikan bantuan-bantuan seperti bakul makanan, bantuan orang sakit, orang kurang upaya dan pelbagai lagi lah ya, buat program masyarakat community based program ya.
Jadi selain dari menjalankan aktiviti kebajikan, wanita juga berperanan sebagai penghubung di antara rakyat dan kerajaan di samping menyampaikan bantuan yang saya sebutkan tadi, juga menyampaikan maklumat ataupun dasar polisi kerajaan kepada masyarakat agar undi. Dan seperti biasa wanita UMNO Sabah juga kita memang ongoing kita punya persiapan. Jentera memang sebelum ini memang saya tekankan kepada wanita UMNO seluruh bahagian untuk sentiasa bersiap siaga sebab kesiapsiagaan jentera itu sangat penting, terutama lagi bila menghadapi perang pilihan raya ini. Jadi kita pun memang menjalankan tugas hakiki sebagai jentera utama, berkempen daripada rumah ke rumah, menggerakkan sokongan akar undi terutama pengundi di setiap cawangan, pusat daerah mengundi, DUN dan juga parlimen. Dan wanita juga membentuk petugas khas pilihan raya Kalau dulu dikenali sebagai Jalinan Rakyat, sekarang ni dikenali sebagai JBS, Jentera Bancian Sikap, untuk memastikan sokongan undi kepada calon Barisan Nasional. Dan setiap jentera wanita di bahagian juga diminta agar menyelaras tugasan masing-masing di bahagian dan membuat penyelarasan gerak kerja juga dengan jentera sayap yang lain seperti sayap pemuda, sayap putri, juga dengan jentera penerangan, termasuklah jentera bahagian. Okey. Maknanya sebelum bubar, makna wanita UMNO Sabah telah memulakan gerakan-gerakan secara orang kata berjumpa dengan orang kata pengundi atau penduduk sekitar setiap DUN masing-masing. Okey. Jadi kalau Datuk tengok sekarang ni, bila dah bubar ni, Datuk rasa dah wanita dah bersedia dah ke tidak? Macam mana? Kita memang kena bersiap siaga. Kena sentiasa bersiap sedia. Sebab inilah we've been talking about election since I think last 2 years. Sebab bila UMNO ataupun Barisan Nasional menarik sokongan kepada kerajaan yang ada sekarang di Sabah, kita sudah bersiap siaga dari segi kemungkinan berlakunya pilihan raya lebih awal. Jadi itulah sekarang ini ialah walaupun pilihan raya awal itu tidak berlaku, tapi as the time pass, kita sekarang sudah mengharungi masa tempoh pilihan raya yang sebenar. Jadi of course kalau ditanya pasal kesiapsiagaan jentera wanita itu, saya boleh katakan insya-Allah memang kita bersiap sudah. Baik. Bagaimana dengan penerangan wanita UMNO Sabah? Dari sudut pilihan raya pada tahun ini, tentu kita akan berdepan dengan media sosial sekarang ni kan. Sekarang sudah kalau 10 tahun yang lepas tidak ada TikTok, tidak ada media sosial yang cukup keras pada hari ini. Tapi insya-Allah daripada wanita kita sudah cukup bersiap siaga, kita sudah cukup bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Sebagaimana Datuk katakan tadi, sama ada mau atau tidak, ini adalah benda yang perlu kita hadapi bersama. Sebab kita mau kemenangan pada pilihan raya yang akan datang ini. Tentunya wanita cukup bersedia dari segi semua perkara lah, meliputi segala perkara. Maknanya penerangan wanita Sabah telah menerangkan bagaimana nanti persiapan pilihan raya akan juga berlaku, kemudian penerangan kepada ketua penerangan wanita bahagian-bahagian, maknanya semua dah dimaklumkanlah supaya bersiap sedia untuk memberi penerangan kepada ahli-ahli dan juga masyarakat di DUN setempat. Begitu ke macam mana? Tentunya di setiap bahagian itu kita ada organisasi penggerak yang mana akan wujudnya ketua-ketua penerangan sama ada daripada bahagian wanita, putri dan pemuda yang akan mengambil peranan yang cukup penting pada pilihan raya kali ini. Tentunya kita sudah cukup bersiap siaga sama ada daripada untuk memberi penerangan mengenai apa yang perlu pada pilihan raya yang akan datang. InsyaAllah. So, Datuk. Kita dalam menghadapi situasi pilihan raya ni, negeri ni, adakah wanita Sabah UMNO memikirkan bahawa
aku ke jadi calon ataupun terserah kepada budi kepada pengurusi hubungan ke macam mana? Kita bercakap pasal calon ya sekarang. Sudah tentu wanita, surely kita mengharapkan lebih ramai calon wanita dapat ditampilkan ya, dibagi peluang untuk bertanding pada pilihan raya negeri kali ini ya. Sebab kalau kita lihat sejarah pada pilihan raya lepas, even waktu pilihan raya negeri 2020, kita di pihak Barisan Nasional kita cuma ada 3 calon time tu, wanita ya. Kita bertanding berapa tu Cil? 41 43 41 ya, 41 kita bertanding. Kita cuma ada 3 calon wanita ya. Puan Cicil sendiri, Puan Hazuliza sendiri, buat time tu Puan Hazuliza masih ketua putri, naib ketua putri Negeri Sabah. Lepas tu Puan Chawya, dia ketua wanita Kalabakan, dan satu calon daripada MCA, Dr. Chang, dia bertanding di Dun Likas. Jadi kita cuma ada 3 calon wanita pada ketika itu. Dan pada pilihan raya umum parlimen pula, di pihak Barisan Nasional pun kita cuma ada 2 calon ya. Tapi memang kita tidak bertanding banyak lah time tu, sebab kita cuma ada 25 parlimen. Kita ada 2 calon, Puan Datuk Siti Aminah Achin Beaufort dan Datin Maizatul Akmam di Parlimen Lahadatul. Jadi untuk pilihan raya kali ini kita mengharapkan lebih ramai calon wanita. Cumanya ialah seperti apa yang saya katakan tadi, sudah tentu dia akan melalui tapisan-tapisannya kan, sama ada calon ini layak, sebab kita sekarang ni pilihan raya kita ni sangat mencabar. Jadi kita kena pastikan siapapun calon itu adalah calon winnable, likeable, acceptable, dan semualah kriteria, memenuhi kriteria supaya kita boleh menang kerusi tersebut ya. Sebab kita pun faham jugalah untuk pilihan raya kali ini kita tidak bertanding semua kerusi ya, Tuan Mazlan. Kita bertanding, kita ada 73 dun. Saya dengar hari itu pengumuman Datuk Seri Bung Mokhtar, kita bertanding cuma 48 dun. 48 dun ya. Jadi of course bukan semua kita tanding. Jadi kita pun kena jugalah, kita kena consider itu jugalah ya. Cumanya ialah kita of course bila kita mengharapkan lebih ramai calon wanita ditampilkan, tapi sudah tentu dia akan melalui proses tapisan-tapisan daripada pemimpin di atas ya. Cumanya sekiranya lah daripada segi calon itu masih tidak memenuhi 30%, kita tidak tekankan cuma aspek untuk jadi calon pada pilihan raya. Ditakdirkan ditakdirkan insya-Allah lah kita menang pada pilihan raya kali ini. Kita mohon juga supaya 30% itu juga dikomplement daripada segi jumlah wanita dalam pentadbiran. Untuk komplement di sana. Okey, Datuk dengan Puan Hazuliza. Sepanjang turun ke bawah, ada hantar bakul makanan dan sebagainya. Datuk dan Puan melihat bagaimana reaksi mereka terhadap UMNO Barisan Nasional di Sabah ni? Siapa? Okey. Kalau bagi kami lah ya. Lepas ni Hazuliza jawab. Bila kita turun padang ya, kita tengok respon daripada masyarakat di akar undi memang sangat reseptif. Orang terima kita ya, sebab diorang pun pernah melihat Barisan Nasional ini pernah berada di bawah kerajaan Barisan Nasional, dan BN pun mempunyai track record pemerintahan yang baik ya, cemerlang di Sabah. Jadi sudah tentu bila kita masuk pergi ke akar undi, berjumpa dengan masyarakat, respon yang kita terima pun memang bagus. Ada yang mengharapkan supaya Barisan Nasional kembali menjadi kerajaan ya. Dan ada juga yang masih belum buat keputusan, itu pun kita faham ya, sebab namanya pilihan raya kan, kadang-kadang dia pun mau tengok juga
siapa itu calon yang diletakkan di sana. Sebab Betul. sekarang ni tengok mood pengundi ni not so much on logo. Dia tidak terlampau emphasize on lambang ataupun logo parti. Dia tengok calon sekarang ni. Jadi itulah kita mengharapkan supaya calon Barisan Nasional yang ditampilkan ni adalah calon-calon yang memang diterima oleh rakyat. Puan selaku Ketua Perangan. Okay, kalau saya lihat daripada segi kita penerimaan masyarakat di luar sana mengenai Barisan Nasional, saya yakin ramai sebenarnya orang-orang kita yang mulai merindui kepimpinan Barisan Nasional. Sebab apa? Dekat Sabah ni kita perlu satu pemerintah yang stabil. Kita sudah, kalau nampak pun saya rasa host sendiri melihat macam mana politik di Sabah ini pada ketika ini, dan saya yakin orang-orang Sabah kita mulai merindui kepimpinan Barisan Nasional yang sebelum ini. Kalau saya bagi contoh macam dekat kawasan saya sendiri, Batu Sapi, ketika zaman Barisan Nasional itulah banyaknya pembangunan yang datang ke kawasan kita. PPR Taman Batu Sapi, Masjid Wasatiyah Batu Sapi, beberapa perkara infrastruktur itu sebenarnya daripada Barisan Nasional sendiri. Jadi kalau ada disebutkan Barisan Nasional memerintah cukup lama, tetapi kita juga perlu menerima hakikat bahawa pemerintahan yang cukup lama Barisan Nasional di Sabah ini juga membawa banyak kemajuan. Universiti Malaysia Sabah itu daripada idea pemimpin Barisan Nasional kita. Jadi saya terbaca satu kolom daripada Datuk Seri Bung Mokhtar. Dia kata Barisan Nasional kalau menang akan perubahan terbaik untuk rakyat Sabah, akan berlaku perubahan pada rakyat negeri Sabah. Ni saya baca dia punya kolom ni lah, kolom Datuk Bung. So, saya melihat seolah-olah Datuk Bung penuh keyakinan bahawa Barisan Nasional boleh menang di Sabah kerajaan 17 ni. Jadi, kalau saya perhatikan lagi amanat-amanat yang daripada Datuk Seri Bung, dia mengatakan bahawa ini adalah PRN yang terbaik untuk Barisan Nasional di negeri Sabah. Sebab saya ada baca berapa banyak statement-statement daripada Datuk Seri Bung Mokhtar. Saya melihat keyakinan dia cukup tinggi. Dia macam mengatakan bahawa BN ini yang terbaik untuk negeri Sabah. Jadi, dengan komen statement daripada Datuk Seri Bung tu, saya berkeyakinan juga bahawa seperti mana Datuk cakap tadi dan Puan Nazriza kata tadi, ini adalah platform yang terbaik buat UMNO dan Barisan Nasional Sabah. Dan kali ini dikabarkan juga ada MCA bertanding di Sabah. Betul ya Datuk? Kalau saya dikabarkan begitulah. Jadi kalau kita sesantai ni, Datuk pun faham lah. Kalau ni berita kejap MCA itu, kejap MIC, bini-bini. So Datuk tengok sekarang ni macam mana? Dengan berlaku di MCA di Sabah, adakah mereka pun yes, maknanya kita pedulikanlah dengan cerita-cerita politik itu. Kita sekarang nak menang. So Datuk tengok MCA Sabah macam mana sekarang? Saya tak boleh bercakap bagi pihak MCA lah, tapi apa yang saya tengok, apa yang saya lihat daripada mata kasar saya, sebenarnya MCA ni okey dengan Barisan Nasional sebab kita sudah jadi coalition. Kita sudah jadi rakan strategik. MCA, MIC ni sudah berkurun lama ya daripada zaman kemerdekaan lagi. Cumanya ialah sebab senario di Sabah ni bila kita berhadapan dengan pilihan raya negeri, sudah tentu sebab kita sudah mengumumkan kita bekerjasama dengan PH ya. PH dan sudah tentu di dalam PH ni ada parti seperti DAP, PKR, Amanah dengan APCO. Jadi parti DAP dengan parti MCA, mereka ni aiming for the same seat di mana pengundinya kebanyakan pengundi Cina. Jadi sudah tentu banyak kompromis kena dibuat lah ya, sebab bila kita bekerjasama dengan kita punya rakan gabungan, sudah ada perundingan tentang kerusi. Jadi ialah kita pun faham kalau dua-dua parti tumpuan kepada kerusi yang sama, jadi mesti ada satu orang yang mengalah, ada satu yang kena bagi peluang lah kan. Jadi saya faham dia punya situasi.
Jadi cumanya ialah tapi sebagai rakan yang setia kawan dalam Barisan Nasional, sudah tentu MCA pun akan ada tempat juga dibagi peluang untuk bertanding. Sama juga seperti PBRS ya. PBRS di kawasan KDMR ya, di sebelah Pensiangan sana. Okey Tok, kita agak sikit dia punya dalam ceritanya. Sebelum saya nak bagi pada panel-panel, dalam sikit. Ini Tok, diorang selalu cerita Sabah po Sabah. Lepas itu pula tak mau parti Semenanjung. Sedangkan saya nak tanya kat Datuk ni, sebagai anak jati Sabah, Datuk dan juga Puan Haliza, sebenarnya Sabah po Sabah ni diorang mainkan isu tu untuk politik, ataupun sebenarnya mereka kata okey, kalau kita pilihan raya kita kena pakai isu ni kerana kita supaya kita dapat tarik pengundi anak Sabah sendiri. So apa komen Datuk? Ini agak sikit tinggi sikit lah cerita dia. Komen Datuk dan Puan sekejap lagi. Puan Fiza pun kena jawab, Datuk pun kena jawab. Ya. Apa maksud dia Sabah po Sabah tu? Memang tidak dinafikanlah isu ni memang dimainkan sekarang ya, untuk terutama menarik sokongan daripada parti tempatan ya. Isu sentimen Sabah for Sabahan, undilah parti tempatan, ini BN parti Malaya, kita kena jadi seperti Sarawak. Ini memang isu ni dimainkan sekarang ya. Tapi bagi saya menyuruhlah kepada para pengundi agar mengundi dengan bijak, tidak terlalu terikut dengan sentimen sebegini, kerana bukan isu sama ada parti tempatan kah, parti Malaya kah. Yang paling penting ialah mana parti yang boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat Sabah, yang kian lama membelenggu rakyat Sabah. Seperti Tuan pun faham, kita punya masalah infrastruktur sampai sekarang masih belum selesai. Kalau orang cakap 3 serangkai, air, karen, jalan raya, air, elektrik, jalan raya, tapi saya sebut 4 serangkai termasuk dengan internet, talian internet. Jadi ini memang patutnya kita tengok kepada situlah ya, ability untuk parti menyelesaikan masalah-masalah ini ya. Mana parti yang boleh bantu rakyat dari segi menangani isu kos sara hidup yang tinggi, bagaimana mana parti yang boleh menarik pelaburan asing untuk membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang muda ataupun belia. Ini yang paling penting. Sebab kalau kita terlampau fokus kepada parti tempatan, parti Malaya, saya rasa kalau satu lagi yang saya ingin share di sini ialah kenapa isu ini cuma dimainkan bila dekat-dekat pilihan raya, bila kita menghadapi pilihan raya, tapi selepas ni senyap. Dan ianya juga dimainkan oleh parti-parti tempatan yang ada sekarang ini. Semasa mereka berada dalam gabungan Barisan Nasional, isu ini tidak timbul. Tapi bila mereka sudah keluar daripada gabungan Barisan Nasional, baru sentimen ini dimainkan semata-mata untuk menarik sokongan kepada parti mereka. Ya? Jadi bagi saya, Okey Puan, selaku ketua perangan wanita UMNO Sabah, bagaimana nak mengatasi perkara ini? Sedangkan dia bertanding pun anak Sabah. Semua anak Sabah, tak ada orang luar pun. Tak ada pun orang daripada Sarawak, daripada Semenanjung, tak ada yang bertanding. Semuanya orang Sabah. Jadi, saya jadi heran, adakah Barisan Nasional UMNO tu bukan orang Sabah? Tu saya jadi pening tu, saya fikirkan. Baca Datuk kata tadi, Sabah po Sabah selalu dikeluarkan mau dekat pilihan raya. Selepas tu hilang. Lepas tu datang lagi perkataan Sabah po Sabah. Lepas tu pula saya tanya balik. Sekarang ni yang bertanding UMNO Barisan Nasional di Sabah tu adakah orang Negeri Sembilan ke, orang Johor ke, orang Pahang ke? Sedangkan Warisan pun pernah bertanding di Semenanjung pilihan raya lalu. Itu kalau saya fikir balik. So sekarang sebagai ketua perangai wanita, bagaimana nak mengatasi perkara tersebut? Saya setuju dengan Datuk Noraini, Ketua Wanita Sabah, bahawa istilah Sabah for Sabah ni sering dijadikan modal politik ketika menjelang pilihan raya.
dia kedengaran macam untuk membangkitkan emosi tetapi bukan menyelesaikan masalah rakyat. Sebenarnya perlu kita terangkan kepada masyarakat bahawa Parti UMNO ini, Parti Barisan Nasional ini, ya parti nasional tetapi berjiwa Sabahan. Kerana apa? Pemimpin-pemimpin di bawah UMNO Sabah pada hari ini adalah anak jati Sabah yang tentunya mau melihat Sabah ini juga maju ke hadapan. Jadi Sabah Persabahan ini bukan sebagai satu orang cakap perjuangan tetapi satu perangkap politik yang cuba memisahkan kita rakyat daripada semangat kebangsaan itu sendiri. Jadi kalau bagi saya UMNO Barisan Nasional ini perlu diterangkan. Ini ya betul platform ataupun satu parti kebangsaan tetapi semangatnya orang-orangnya adalah daripada Sabahan itu sendiri. Jadi kalau kita tengok slogan Sabah for Sabahan ini tentunya tidak relevan kerana BN pun sudah membuktikan bahawa Sabah ditakbir oleh Sabahan, dibangunkan oleh orang Sabah dan dimajukan juga oleh orang Sabah di bawah bumbung Barisan Nasional itu sendiri. Jadi tidak perlu lagi ada orang yang cuba mengapi-apikan Sabah for Sabahan, parti lokal dan sebagainya kerana bagi saya kami Ketua Wanita UMNO Batu Sapi, Ketua Wanita UMNO Penampang atau mana-mana pemimpin yang sekalipun yang bernaung di Barisan Nasional ini tentunya mau memajukan Sabah. Tidak ada pemimpin yang mau melihat Sabah ini hancur, waima kami sendiri juga mau melihat Sabah ini makmur sebagaimana kita memerintah Barisan Nasional itu pada zaman yang lepas. Kita tengok bagaimana makmurnya Sabah. Baik, okey. First round kita dah selesai. Santai first round kita dah selesai tu. Okey, sekarang saya nak buka kepada panel di bawah untuk bertanya soalan pada Datuk dan juga Puan Suliza. Disilakan. Okeylah, saya mulakan dulu. Okey, Datuk Noaini dan juga Puan Hazuliza. Saya kenalkan diri saya, nama saya Bazrul dari UMNO Gombak, Selangor. Okey, satu soalan dulu untuk Datuk Noaini. Datuk, sebab pengalaman Datuk yang luas dalam politik, Datuk juga pernah berkhidmat sebagai senator mewakili Sabah. Berdasarkan pengalaman Datuk, apakah pembaharuan dasar yang Datuk ingin lihat diterjemahkan di peringkat negeri Sabah selepas PRN nanti? Dari segi maksudnya dari segi dasar kerajaan. Ya. Betul. Baik. Kalau dari segi dasarnya, saya of course dasar utama yang kita perlu adalah bagaimana kita dapat membantu untuk memperkasakan kehidupan rakyat. Itu satu, ya. Sebab saya percaya bahawa mana-mana pemimpin Sabah pun bila menyuarakan itu di Parlimen ataupun di Dewan Undangan Negeri sering bercakap mengenai pembangunan di Sabah, ya. Masalah seperti apa yang saya sebut tadi, masalah infrastruktur, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini agar tidak lagi Sabah dibelenggu dengan masalah tidak seragam ini, sebab kita sudah berada dalam dekad yang sudah berapa dekad ya daripada tempoh kemerdekaan, ya sudah lama. Tapi kenapa isu ini masih lagi berlaku di Sabah? Ya, masalah airnya masih selesai, masalah elektrik belum selesai, masalah jalan raya belum selesai, masalah internet juga belum selesai. Jadi ini isu utama di Sabah sebenarnya. Di samping peluang pekerjaan untuk anak-anak muda. Ya, kita tengok anak muda kita banyak yang berhijrah ke luar Sabah, bekerja di Semenanjung, ya, disebabkan peluang pekerjaan yang sangat limited di Sabah. Jadi itu ya kenapa kita perlukan approach, kita perlukan satu kerajaan yang boleh menyelesaikan masalah ini, ya. Dan sudah tentu untuk menyelesaikan masalah ini kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan perlu mempunyai hubungan yang harmoni, ya. Sebab kalau macam tadi bila kita sebut mengenai Sabah for Sabahan, parti lokal against parti nasional, saya rasa benda ini tidak patut ditimbulkan kerana kalau kita tidak boleh menyelesaikan masalah sebab tidak guna kita berkonfrontasi di antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan kerana
bajet pembangunan itu diputuskan di peringkat persekutuan dan sudah tentu kita mau supaya dengan hubungan baik dengan kerajaan persekutuan ini lebih banyak lagi bajet-bajet pembangunan yang dapat diturunkan kepada negeri kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekian. Okey, terima kasih Datuk. Okey, Puan Hazulizah. Okey, tadi kita dengar Puan dah lama juga berpolitik sebelum ni sebagai puteri ya, berjawat jawatan di puteri, dan sekarang minta maaf kalau betulkan saya kalau saya silap, Puan sekarang merupakan ketua wanita UMNO Batu Sapi dan juga pernah bertanding di Sekong. Ya, saya nampak dekat bawah ni ramai sangat support Puan. Okey Puan, dalam konteks Batu Sapi. Okey. Dalam konteks Batu Sapi dan Sekong, apa isu utama rakyat yang paling dekat di hati Puan? Okay, untuk kawasan Sekong ni tentunya ada banyak beberapa isu yang masih lagi belum ada penyelesaiannya. Sebenarnya semasa 2018, semasa sebelum kita kalah Barisan Nasional, ada beberapa projek yang sebenarnya telah diselesaikan oleh zaman Datuk Seri Najib, tetapi ditarik balik, iaitu kalau saya tidak, memang bukan lagi tidak silap lah, memang sudah diluluskan pun penjara masjid penjara Batu di kawasan Sekong yang kemudian ditarik balik, Masjid Taman Mawar ditarik balik, dan kemudian penyelesaian isu kepada masalah elektrik dan air yang telah diluluskan zaman Datuk Seri Najib, iaitu bekalan air dan juga elektrik yang terpaksa sehingga kini tidak ada penyelesaiannya. Tentunya kami di kawasan Batu Sapi ini cukup kecewalah. Sebab apa? Projek infrastruktur yang begitu bermakna sekali ketika kita kalah telah ditarik balik. Dan tentunya kalau kita memerintah insya-Allah dan Barisan Nasional menang, itulah antara perkara-perkara yang coba kita selesaikan dahulu. Itu masalah infra dan juga bekalan air dan elektrik lah. Terutamanya untuk kawasan di Sekong, di zon kepulauan. Di zon kepulauan ini kita ada 13 perkampungan. Bayangkan sehingga hari ini tidak ada bekalan elektrik bermeter dan juga tidak ada bekalan air bersih. Tentunya itulah yang dekat di hati. Okey, terima kasih. Saya sambung. Okey, saya tengok ni kat bawah ni semua hashtag Hazulizah, Sekong, Hazulizah. Saya tengok Datuk. Saya tengok, banyak sangat penyokong-penyokong beliau ni tu. Jangan hashtag, kita dengar isu-isu sekarang. Banyak sangat ni. Dia ni ada potensi jadi calon di Sekong, tapi masih tengah fight lagi lah. Saya doakan Datuk dan juga Puan Liza calon. Tapi Datuk dan juga host, sebagai seorang ahli parti, saya konsisten menyatakan siapapun calon diletakkan kita perlu menangkan. Jadi yang hashtag di bawah ni kena pastikan sesiapapun calon di Sekong kita perlu menangkan parti. Karena kalau kita sokong individu, parti itu kalah susah juga. Kita berharap siapapun calon yang diletakkan kita perlu menangkan. Terutamanya dari hashtag bawah ni nama Puan banyak sangat hashtag ni. Hashtag dia kata Puan calon dah. Semua hashtag semua hashtag. Saya pun ini calon beri bawah ni. Kan? Dia tengah fight ni, calon wanita juga ni untuk di Sekong. InsyaAllah saya doakan semoga Datuk dengan Datuk dengan Puan menang. Diminta supaya menghantar 3 nama calon. Jadi sudah tentu ada possibility sama ada diterima ataupun tidak diterima. Macam situasi saya ni berbeza ya Tuan, sebab saya kawasan Penampang ni adalah kawasan yang UMNO tidak pernah bertanding. Sebab kawasan ini adalah kawasan KDMR, Kadazan Dusun Murut Rungus KDMR, dan ada 2 dun, satu Dun Moyok KDMR, dia punya pengundi majoriti, manakala satu lagi Dun Kapayan majoritinya adalah pengundi Cina. Jadi sudah tentu kita memang UMNO tidak pernah bertanding di sini. Yang biasa bertanding di sini sebelum ini adalah komponen BN seperti PDS dan APO. Dan di sebelah Dun Kepayan itu
MCA bertanding sebelum inilah ya, tapi kalah kepada DAP pada PRN 2020. Jadi Okey, memang BN kami setia. apa dia? Okey, dengar. Okey, isu Datuk, ada yang saya mendengar daripada lain-lain daripada JRS apa semua, daripada belah-belah bangkang, belah-belah yang menentang kita lah, memainkan isu MA63. Dia kata Barisan Nasional masa pemerintah tidak melaksanakan MA63. Sedangkan kita tahu zaman Datuk Seri Najib, antara salah satu dia menggantikan peruntukan MA63 tu ialah Pembunuh. Jadi apa urusan Datuk tentang MA63 ni? Saya sebenarnya bersetuju ya dengan apa yang telah diputuskan di Mahkamah Tinggi baru-baru ini, di mana Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa perlu dibuat semakan ya, kepada jumlah 40% total revenue collected from Sabah ya, dan semakan itu hendaklah dilaksanakan dalam masa 90 hari ya, dan persetujuan di antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan perlu dilakukan dalam masa 180 hari. Jadi ini adalah satu sejarah ya, perjuangan kita untuk mendapatkan peruntukan khas 40% seperti yang tertera dalam perlembagaan ya. Jadi bagi saya tidak betul Barisan Nasional tidak pernah fight untuk MA63. Saya rasa kita punya pemimpin sama ada di peringkat di Dewan Rakyat, di Dewan Negara, di Dewan Undangan Negeri, sentiasa menyuarakan isu ini. Malah kalau kita tengok even Datuk Seri Bung ya, pengurusi perhubungan kita pernah bertanyakan pasal isu pelantikan penaksir bebas ya, sebab kita nak quantify berapa jumlah 40% itu yang dikolek daripada Sabah. Kita perlu ada jumlah, dan jumlah itu perlu ditaksir daripada tahun 1974 hingga 2021. Jadi macam mana kita nak taksir benda tu? Kita perlu ada satu independen penaksir bebas untuk dilantik. Jadi soalan ini pernah ditanyakan di Dewan Undangan Negeri tapi tidak dijawab oleh kerajaan negeri pada ketika itu. Jadi adakah ini menunjukkan bahawa Barisan Nasional tidak fight untuk MA63? Saya rasa tidak. Kita sentiasa fight untuk ini. Dan in fact pada 2018 Datuk Seri Najib Razak sendiri pernah bercakap. Jadi kita pada time itu kita nak menghadapi pilihan raya 2018. Datuk Seri Najib pernah bercakap kalau ada hak-hak Sabah yang terambil sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, insya-Allah BN akan kembalikan kepada Sabah. Dan saya masih ingat apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Najib. Tapi apa boleh buat, time tu 2018 kita tidak menang ya, kita kalah. Okey, pada Puan Azuliza. Okey, apabila mengatakan Datuk Seri Najib, adakah masih lagi pengaruh Datuk Seri Najib itu masih kuat lagi di Sabah? Tentunya kalau kita masuk ke kawasan-kawasan kampung, terutamanya di kawasan pendalaman, memang nama Datuk Seri Najib ini masih meniti di bibir orang-orang kampung. Kerana banyaknya kesan semasa zaman pemerintahan Barisan Nasional di bawah Datuk Seri Najib, terlalu banyak bantuan yang sampai kepada rakyat. Yang saya percaya bahawa bantuan-bantuan Datuk Seri Najib ini menyentuh hati rakyat. Dia cukup dekat dengan rakyat. Jadi tentunya ada sedikit pengaruh daripada Datuk Seri Najib itu. Contoh macam di Batu Sapit sendiri pun, kalau saya sebutkan siapakah pemimpin yang paling banyak turun ke kawasan kami, dialah pemimpin Perdana Menteri yang paling banyak turun ke kawasan Batu Sapit. Masjid Wasatiyah itu, PPR Taman Batu Sapit, semuanya adalah daripada zaman pemerintahan Datuk Seri Najib. Jadi tentunya peranan beliau, pengaruh beliau ini masih kita rasai, terutamanya di kawasan-kawasan perkampungan dan pendalaman. Cukup dekatlah dengan orang-orang Sabah kalau bercerita mengenai Datuk Seri Najib Razak ini. Halo Melaka. Ya, saya ada satu soalan. Okey, semalam saya buat live, ada orang Sabah naik bertanyakan kepada saya, kenapa masa pemerintahan Barisan Nasional di Sabah nampak kesungguhan setiap dun-dun ataupun bahagian
turun ke bawah buat program macam Sukan Rakyat, program Jalinan Rakyat, apa semua kan. Tapi sekarang ni dia kata macam kurang. Itu yang dia komen. Dia tak berparti, tapi dia masih lagi nak melihat Barisan Nasional merintah balik. Jadi Alright. apa pendapat Datuk tentang komen-komen macam tu? Bukan juga pasal kita kurang buat aktiviti, tapi kita kena faham situasi kita sekarang berbeza. Kita bukan lagi kerajaan. Jadi sudah tentu kita punya dana itu pun very limited. Jadi mungkin kita fokus di mana kawasan-kawasan yang mungkin kita akan bertanding. Dan mungkin orang yang bertanya itu mungkin dia tinggal di kawasan yang mungkin bukan kawasan yang diwakili oleh Barisan Nasional ataupun mungkin parti yang lain. Sebab yalah kita pun kena akui juga kan. Tapi dia masih lagi nak melihat Barisan Nasional memegang balik Sabah ni. Itu yang dia nak. Menjadi harapan semua. Itu menjadi harapan semua. Cumanya sekarang ni ialah kita pun kadang-kadang kita berkempen pun bukan lagi kita berkempen secara fizikal ya. Sekarang ni dengan zaman teknologi ni mungkin apa aktiviti kita share dalam media sosial ya. Bukan berarti bila kita tidak turun ke padang tu kita tidak melakukan apa-apa ya. Tapi itulah sebab macam apa yang saya cakap tadi, kita pun di Sabah ini bukan lagi kerajaan ya, dan di peringkat kerajaan persekutuan pun kita adalah sebahagian daripada kerajaan. Jadi sudah tentu kita ada limitation ya. Macam sekarang ni pun contohnya lah ya, masuk sekolah pun kita tidak boleh pergi sekolah buat aktiviti tau, kena ada kebenaran dan sebagainya. Jadi ini juga antara limitation lah terhadap kita kan, dan kita pun cuma dapat bergerak melalui agensi-agensi yang mungkin ada menteri kita berada di sana. Mungkin Hazuliza mungkin boleh tambah. Ya, saya setuju dengan Datuk sebab kita menghadapi limitation dan kekangan-kekangan tertentu. Kalau zaman dahulu, kita ada satu membara, kita ada satu Malaysia. Waima tidak memakai lambang Barisan Nasional, mereka akan melihat bahawa program itu digerakkan oleh orang UMNO, digerakkan oleh pemimpin UMNO. Itu sebab orang-orang kampung akan merasai kedekatan UMNO dan merasai adanya UMNO di kampung-kampung. Tetapi limitation itu menghadkan kita. Sebab pemimpin atasan yang utama itu bukan juga datangnya daripada Barisan Nasional, bukan daripada parti UMNO. Tapi kalau barangkali 2018, 10 tahun yang lepas, masa kita masih muda remaja, zaman-zaman kita putri, mungkin kita dapat ngasai. Sebab kalau kita sebut satu membara, orang kampung tahu yang akan datang ke kampung, yang akan membuat program dan aktiviti itu adalah datangnya daripada pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Itu sebablah mungkin orang yang bertanya dengan Tuan itu mungkin merindui suasana itu sebab sudah tidak ada lagi kita nampak program Sukan Rakyat yang mana dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin UMNO melalui program-program membara, melalui program Sukan Rakyat Satu Malaysia dan sebagainya. Mungkin itulah sebab ada kerinduan-kerinduan dan pertanyaan-pertanyaan begitu. Kalau mungkin Tuan ditanya, kami lagi yang di kampung-kampung pergi ke kampung-kampung, memang itulah pertanyaan-pertanyaan orang kampung kepada kami. Rasa rindu. Saya bukan apa, ada juga saya tengok dalam BTT TikTok, ada daripada Puteri Kimanis pun buat juga program, pemuda UMNO pun ada buat, ramai. Termasuk Puan juga lah, saya tengok TikTok Puan dan Datuk semua. Saya lihat sebenarnya bukan tak ada program, ada program. Ada. Jawab sepatutnya itu sebab bila setiap program tu dimasukkan dalam dunia medsos, sama ada FB, Insta atau sebagainya, termasuk TikTok. Hari ni semua gila dengan TikTok. So benda tu nampak sebenarnya. Ada kan. Jadi saya rasalah mungkin seperti kata Puan tadi bahawa mereka rindu zaman itu. Mereka rindu zaman BN, kerana kalau zaman BN sudah tentulah ada Sukan Rakyat lah, ada pemimpin turun kampung lah, macam-macam lagi ada. Jadi mereka merindui zaman BN tersebut. Sebab tu saya kata orang Sabah kena beri kemenangan pada Barisan Nasional kalau nak melihat balik suasana yang seperti mana dirindui.
Itu sebenarnya. So Along Melaka, soalan tanya apa Along Melaka? Okey, Assalamualaikum. Puan Noraini Idris dengan Puan Azuliza Muhammad Dani dan kami UMNO Official, sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Saya tak ada banyak soalan lah Puan, saya nak tanya satu. Salam. Okey, bagaimana sokongan pengundi 18 di Sabah pada hari ini selepas kita dikejutkan lah dengan isu Allah ya Rab adik Zara dari sokongan anak muda. Kalau kita tengok impunan masa tu, jadi bagaimana sokongan hari ni anak muda yang Puan tengok di Sabah kepada Barisan Nasional selepas isu arwah adik Zara, dan juga dengan hari ini dengan parti lokal yang sering memainkan slogan Sabah Persabahan tu. Jadi saya rasa lah, bagi saya lah, saya itu memikirkan kali ni PRN kali ni agak sengit lah bagi saya. Apakah pandangan Puan? Pengundi 18 sokongan tu. Okey, terima kasih. Itu je. Ya, terima kasih kepada yang menanya soalan. Saya lihat jumlah pengundi Sabah ini pada setakat masa ini 1.7 juta orang ya pengundi di Sabah, dan pengundi muda yang berumur antara 18 hingga 39 tahun adalah lebih daripada 55%. Jadi dari segi demografi pengundi ini, jumlah pengundi muda menjadi lebih ramai ya. Dan kalau dibandingkan dengan PRN yang lepas, belum lagi ada automatik umur 18 tahun ini mengundi. Ya, tapi sekarang dia berubah ya, sebab diorang sudah jadi umur 18 tahun je dia automatik jadi pengundi. Jadi bagi saya untuk kalau kita bercakap mengenai sokongan anak muda ni, sebab sekarang ni kita masih lagi buat sesi engagement dengan anak muda, dan ini memang task kepada sayap pemuda dan sayap puteri lah, sebab kita pun ada sayap orang-orang muda dalam parti kita. Dan saya tengok sokongan kepada Barisan Nasional tu tetap ada ya. Cumanya kalau tuan bercakap mengenai kes Zara ni, sekarang kes Zara ni dalam Mahkamah Coroner, tengah ongoing perbicaraan di Mahkamah Coroner. Jadi memang banyak perkara-perkara yang sebelum ini memang heboh pasal kes Zara ni. Cumanya bila sudah masuk pergi kes mahkamah, banyak cerita-cerita yang kita dengar di sebaliknya. Jadi kalau kita tengok, nampak macam yang dulunya rally selalu dibuat di setiap bahagian tu pun sekarang sudah berkurangan. Cumanya apa yang anak muda harapkan daripada kes Zara ini, apa yang saya lihat ialah mereka mengharapkan supaya keadilan dapat dilaksanakan ya, untuk mencari kebenaran apa yang berlaku sebenarnya, apa yang berlaku kepada adik Zara ini. Dan begitu juga dari segi tanggungjawatan pihak-pihak yang berkuasa yang terlibat, seperti pihak sekolah, pihak Jabatan Pendidikan, pihak polis dan sebagainya lah dalam menyelesaikan kes ini. Jadi itulah cabaran kita, sebab orang muda ni dia mengundi berdasarkan isu. Jadi until the last pembuangan undi itu baru kita nampak dorang punya minda. Tapi sebenarnya kalau dari segi sesi engagement, saya melihat bila kita buat program seperti Radu Tetap Radu, program Gerak 17, saya tengok dari segi engagement kita dengan anak muda, ramai anak muda datang. Dorang juga datang pergi ke program ini, dan saya melihat pemuda puteri membuat sesi engagement dengan pemuda dengan orang-orang muda ini, dan respons sangat baik apa yang saya lihat lah, dan mereka banyak bertanyakan soalan. So kalau kita approach kita dengan orang muda ni berlainan dengan pengundi kita yang memang sudah jadi kita punya best supporter kita.
sebab mereka mengundi berdasarkan isu. Dan there are a lot of things yang orang muda expected daripada isu yang berlaku sekarang. Ya, jadi sudah tentu different approach lah bila kita berdepan dengan mereka. Ya. Okey. Mr. TPT, soalan? Seperti Okey. Di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ahli UMNO biasa. Lah. Cuma tak ada apa-apa. Cuma salam pengenalan. Kita sebelum start kita pelajaran jentera pada 9 bulan. Tapi malam ni yang menariknya saya tengok sokongan kepada Puan Azuliza ni. Sangat menarik sokongan dia nampaknya. Jadi saya minta Datuk Ketua Wanita Negeri pertahankan fight habis-habisan nampak gayanya untuk Puan Azuliza ni. Berdasarkan apa yang saya tengok, dia kalah pun lebih kurang 1,500 sampai 9 undi pada yang lepas. Dengan jumlah pengundinya lebih kurang 18,000 masa tu. Sekarang ni saya jangkakan pengundi mungkin dah lebih daripada 20,000. Daripada prestasi yang ada, kalau orang tu tak bagus, tak adalah beri orang menyokong kan. Jadi insyaAllah, saya doakan yang terbaik untuk Puan Azuliza dan minta Ketua Wanita Negeri berjuang habis-habisan lah nampaknya untuk seat wanita ni. All the best semuanya. Terima kasih. Okey. Tok Meh? Saya sambung soalan ke apa? Okey, Tok Meh. Tok Meh dia kabut, Tok Meh? Tok Meh? Belum. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ke mana saya nak bertanya kepada Datuk dan juga puan yang berada di atas mengenai rakan kerjasama ataupun jentera. Adakah mendapat dukungan yang agak berpuas hati atau tidak? Itu je dari sudut kita berdepan hari ini. Kita faham kita menjalankan kerjasama dan rakan partner kita juga menjalankan kerjasama dengan satu side yang lain yang mungkin akan kita bertembung juga. So persoalan saya, bagaimana jalinan kerjasama itu dilaksanakan di tempat-tempat yang kita akan bertanding. Itu saja. Terima kasih. Alright. Bagi menjawab soalan ini mengenai bentuk kerjasama terutama dengan PH ni kan, saya rasa sebab I think umum pun mengetahui bahawa Barisan Nasional bekerjasama dengan PH, manakala PH pula bekerjasama dengan Barisan Nasional dan juga bekerjasama dengan JRS. Jadi sebenarnya persoalan ini jugalah yang menghantui kami sebenarnya di Sabah ini, sebab nanti bila berlakulah pertembungan di antara calon Barisan Nasional dan JRS dalam satu-satu DUN, ya. Jadi kemana perginya undi daripada PH itu? Di mana mereka akan menyokong? Jadi inilah persoalan yang kita tanyakan, ya. Cumanya bila kita duduk sekali dengan wakil daripada PH hari itu, mereka tidak ada spesifik jawapan lah, ya, sebab dia bergantung kepada kawasan. Cumanya mereka ada juga bercakap mengenai rule of incumbencies apply. Maksudnya siapa yang menang di kawasan itu dulu, sama ada BN yang menang yang dululah. Maksudnya dia based on kemenangan pilihan raya yang lepas. Sama ada BN yang menang ataupun mungkin JRS yang pernah bertanding di sana, begitu. Jadi itulah di situlah mereka akan bagi undi. Itu yang mereka bagi tahulah. Ya, tapi there's no hard and fast rule about this lah, ya, sebab kita pun masih dalam perundingan lagi, ya. Berunding sehinggalah ke tarikh yang kita memang sudah tidak boleh berunding lagi. Jadi tidak ada maksudnya Datuk adalah PH punya stand adalah kepada yang menyandang itu di kawasan itu. Jenteranya akan membantu orang yang memenangi yang pengalian lepas. Macam tu. Itu dia cakap. Rule of incumbency apply. Jadi tapi itu secara tidak formal, itu perbincangan kami secara tidak formal. So mungkin sekarang ini
tidak tahu, mungkin akan berubah lagi berdasarkan satu-satu kawasan, ya. Sebab to be honest, with you all people, untuk jumlah kerusi dan DUN yang kita bertanding ni, ada beberapa yang memang sudah putus, masih ada lagi beberapa yang masih dalam bentuk perundingan. Jadi mungkin bila dalam berunding jumlah kerusi ini, mungkin di situ juga lah yang akan diselitkan mengenai yang inilah sokongan kemana yang diorang akan arahkan sokongan itu. Okey. Okey, ni Bazrul. Saya nak tanya soalan. Ya. Saya nak tanya soalan. Apa? Bazrul. Okay, alright. Saya pun ada soalan untuk Datuk. BN kami Syakir nak tanya dulu ke? Okey, tak apa. Nanti dia kemudian Sambungan sebab pembagian kursi tu kan. Ada yang mengatakan kenapa kita tidak bertanding semua kursi di Sabah, kemungkinan ada keajaban yang kursi-kursi tu kita boleh menang. Dengan kita tahu di tempat-tempat tu kita ada penyokong juga yang boleh mengenangkan Barisan Nasional. Kenapa kita perlu nak bertanding 48 kursi? Sedangkan kita bergerak solo ni, dan kita sedia maklum pun kalau apabila kita bergerak solo ni, pengundi PH pun takkan undi Barisan Nasional. Untuk menjawab soalan tu, sebenarnya ini kepimpinan di atas yang menentukan, ya. Sebab sebenarnya yang seperti apa yang kita bercakap ini semua berkenaan dengan kos, ya. Kita pun ada kekangan, ya. Kita tidak seperti dulu, ya. Kalau dulu memang kita bertanding semua, tapi disebabkan kita pun ada kekangan kos, dan mungkin juga tempat itu kita kena pastikan kalau kita nak bertanding semua, kita ada calon yang winnable. Tidak ada gunanya kita letak calon just for the sake of putting candidates untuk bertanding tanpa memikirkan sama ada kita boleh menang ataupun tidak. Ya, lebih baik kita concentrate kawasan di mana yang kita memang kita boleh fokus dan kita memang tahu yang kita boleh menang. Jadi maksudnya kos itu boleh dilaburkan di kawasan itu yang memang kita rasa kita boleh menang. Ini jawapan saya lah, ya. Mungkin Hazuliza ada jawapan yang lain. Saya bersetuju lah dengan Datuk. Tentunya geografi politik, benda-benda yang orang bilang penting perlu dinilai dahulu sebelum kita bertanding satu-satu kawasan. Perlu ada calon yang kuat dan sebagainya, perlu ada jentera yang kukuh. Jadi tentunya untuk bertanding semua itu saya yakin kepimpinan atasan punya keputusan adalah keputusan yang diperhalusi dan dimesyuaratkan bersama. Tentunya ada sebab-sebab tertentu yang diambil oleh kepimpinan atasan untuk kebaikan parti. Jadi kalau mau bertanding semua ni, saya rasa semua kalau boleh kita mau bertanding semua. Tapi kebolehan menang itu macam mana? Jadi memang saya yakin juga lah kebijaksanaan kepimpinan atasan kita untuk membuat penilaian berapa kursi yang perlu kita pertandingkan. Ada sebab-sebab tertentu. Okey, Bazrul, teruskan. Bazrul, tak dengar Bazrul. Tak dengar. Kau mute. Bazrul. Sorry. Okey, saya ada satu. Saya tengok banyak ni orang punya komen-komen ni semua nak minta tolong pertahankan kursi sokong untuk Puan Hazuliza. Barisan Nasional tu. Barisan Nasional. Sebenarnya memang kita mahu calon wanita, tapi segala keputusan diputuskan oleh peringkat atas. Kita pun sudah submit senarai calon, ya. Jadi of course kita mengharapkan lebih ramai calon wanita apa yang saya katakan tadi. Tapi semuanya keputusan itu adalah di-assess oleh kepimpinan di atas, ya. Jadi kita berdoa sajalah, ya. Selagi belum diumumkan calon, kita berdoa semoga adalah rezeki Puan Hazuliza untuk ditampilkan di Dun Sekong nanti. Tapi saya tengok ni Datuk, bila diorang ni semua menyokong Puan Hazuliza ni nampaknya. Tadi saya tengok kira-kira tadi yang komen bawah hampir 400-500 orang semua mengundi untuk Puan Hazuliza untuk dicalonkan sebagai Dun Sekong. Tu saya tengok, wah, semua komen dia. Maknanya sekarang ni saya haraplah Datuk bolehlah memberi satu jaminan kepada pengurusi hubungan bahawa
Datuk Seri ini calon yang terbaik pada wanita. Datuk Seri kena beri kepada Puan Liza untuk bertanding di Animal 3 Dun Sekong ni. So Fazrul tanya apa tu Fazrul? Yang komen ni semua mengundi di Sekong kah? Nak tanya juga ni. Betul. Nak tanya juga kan? Betul. Okey. Ni Tukit kata ya. Anak muda kata betul. Cuma ni mengundi di Sekong ni. Macam mana ni tu? Datuk kena bawa suara ni tu. Dapat tu yang penting kerusi Sekong untuk BN. Siapa-siapalah itu yang penting. Kerusi Sekong mesti ditandingi oleh Barisan Nasional. Tengok tu macam Nisa Saleh kata, ya pengundi di Sekong. Tuan punya badan. Lepas tu pula Abang Fira tu pengundi Sekong ke? Abang Fira tu pengundi Sekong ke Abang Fira tu? Ini tak sekejap. Inilah orang-orang macam Rashida Bintul kata, ya kami pengundi Sekong. Macam mana ni? Ni Datuk tanya dulu dia jawab dah. Dia semua pengundi Sekong. Yayu ini. Nampaknya tu Datuk kena suarakan benda ni sekuat-kuatnya tu. Sebagai ketua Wanita Negeri kena suara benda kuat. Tukit semua family undi di Sekong, nampak? Ni pening tu. Pening ni. Kan? Pening ni Datuk kena kerja keras ni. Kita mengharapkan Tuan supaya pengurusi perhubungan Datuk Seri Bung Mokhtar pun melihat kita punya TikTok live ini supaya dia pun nampak yang ya, itu betul. Sokongan kepada Puan Hazuliza. Tak apa. Nanti Fazrul cakap apa Fazrul? Okey. Fazrul cakap apa Fazrul? Okey. Alright. Ni begini. Okey, kepada sahabat-sahabat terutama di Semenanjung, minta follow akaun Puan Hazuliza dan juga Datuk Noraini. Mereka ni dah lama buat program-program kebajikan. Cuba tengok BTT mereka ni. Jadi you all akan faham. Yang kalau yang belah Sabah tak ada masalah, yang Semenanjung ni pelik Okey, tetapi apa soalan dia? Okey. Kepada Puan Hazuliza, sepanjang buat program kebajikan di Batu Sapi dan utamanya Sekong ni, apakah pengalaman yang paling menyentuh hati Puan Hazuliza? Kita kena angkat ni sekarang benda ni. Okey, silakan. Saya sebut pengalaman menyentuh hati sepanjang menjadi ketua putri. Saya bermula sebagai ketua putri cawangan sahaja, ahli cawangan. Dan kemudian saya bertanding menjadi ketua putri Batu Sapi, kita berlawan. Saya bertanding dengan ketua penerangan putri ketika itu, kemudian kita diangkat menjadi ketua NEP Puteri Negeri Sabah, dan kemudian banyak momen-momen yang sebenarnya menyentuh hati saya sepanjang saya ke kawasan ataupun melakukan program-program kebajikan. Tetapi yang paling menyentuh hati ialah tahun 2018, iaitu semasa saya pun kurang pasti tapi lebih kurang 5 tahun ke 6 tahun 3 tahun lah, 3 tahun 4 tahun begitu, mangsa kebakaran kampung gas yang melibatkan lebih 100 buah keluarga. Walaupun kita dalam keadaan yang begitu sukar, tetapi yang menyelesaikan isu itu adalah Barisan Nasional. Saya bawa permohonan kepada Perdana Menteri kita dan kita bersyukur di masa saya tidak mau membandingkan pemerintahan-pemerintahan yang lepas, tetapi saya yakin Barisan Nasional ini kita ada satu pentadbiran yang kita sudah tahu macam mana untuk menyelesaikan satu-satu isu. Dan alhamdulillah pada tahun ini, tahun lepas lagi lah, sudah terbina pun 100 buah rumah itu dalam proses pembinaan, dan insya-Allah mangsa-mangsa kebakaran ini terbela. Dan yang paling penting, dua masjid di kawasan Sekong, iaitu Kampung Bonggaya dan juga Kampung Gas yang terlibat dengan kebakaran pun kita sudah selesaikan. Tetapi yang paling penting dan yang paling dekat di hati saya, alangkah baiknya kalau Datuk Seri Najib masih ada dan kita dapat menyelesaikan isu bekalan air di kawasan pulau dan di kawasan bekalan elektrik di kawasan Kepulauan Tronglit di kawasan saya. Dan kalaulah benda ini selesai, bayangkan betapa happynya orang-orang kampung, orang-orang di kawasan saya yang isu-isu ini dapat diselesaikan. Tapi sayangnya tidak berpihak dengan kita. Tapi alhamdulillah lah, masih ada beberapa perkara yang kita boleh selesaikan. InsyaAllah kita boleh menang lepas ni. Alright, kita ini. Okey tu, last round.
Okey. Adakah jika BN memenangi kerusi-kerusi DUN dan BN menjadi kerajaan, adakah isu yang Datuk sebutkan tadi, permasalahan air, elektrik, internet dan sebagainya boleh diselesaikan? InsyaAllah ya, sebab permasalahan kepada masalah 4 serangkai ini adalah merupakan manifesto kita yang kita akan tawarkan penyelesaiannya kepada rakyat. Jadi, dan mengambil kira hubungan baik kita, ya, kita juga sebahagian daripada kerajaan di tingkat persekutuan sudah tuju masalah ini yang akan menjadi fokus utama kita untuk kita selesaikan, dan minta supaya kerajaan persekutuan memberikan bajet yang lebih besar, ya, untuk supaya kita dapat selesaikan masalah ini. Dan itu adalah antara perkara-perkara yang kita masukkan dalam manifesto. Sebenarnya banyak lagi benda-benda yang kita tawarkan kepada pengundi kita di luar sana, dan ialah kita harapkan supaya pengundi memberi peluang kepada kita, Barisan Nasional, untuk menjadi kerajaan semula di Sabah, sebab banyak agenda pembangunan ingin kita teruskan yang masih lagi belum selesai, ya. Contohnya lah Pen Borneo yang dilaksanakan semasa kita menjadi kerajaan, tapi sehingga kini masih belum selesai disebabkan bila berlaku pertukaran kerajaan, ada pertukaran pembatalan kontrak, sebagainya lah, masa kerajaan yang mengambil alih selepas Barisan Nasional pada 2018, ya. Jadi itulah fokus utama kita. Kalau tanya pasal penyelesaian, insya-Allah kita akan lakukan. Okey, Puan Nasriza, sebagai Ketua Perangan Wanita, adakah Puan dah turun semua bahagian-bahagian, 25 bahagian di Sabah, untuk menerangkan perlunya mengkempen rakyat supaya undi Barisan Nasional? Atau ada yang orang kata mungkin melalui dunia TikTok, dunia medsos, ataupun satu lagi dipanggil secara offline, berjumpa dengan mereka di bawah? Untuk makluman, kalau kita bercerita mengenai strategi parti ini, ada yang benda yang tersembunyi, ada yang benda yang boleh kita cerita. Tetapi yang pentingnya dari segi penerangan, untuk penerangan Sabah, kita sudah mengadakan latihan secara konsisten untuk melatih ketua-ketua penerangan di setiap peringkat untuk mendepani cabaran yang akan kita hadapi semasa pilihan raya ini. Karena pada pilihan raya kali ini kita akan berdepan dengan medsos yang cukup kritikal, yang cukup mencabar. Tentunya latihan-latihan dan juga beberapa perkara input-input penting telah diberikan kepada jentera-jentera penerangan, dan saya yakin ketua-ketua penerangan di setiap bahagian sudah cukup bersedia dan sudah cukup latihan yang telah diberikan untuk teknologi-teknologi yang paling penting pada ketika ini. Kalau kita tengok wanita, mungkin ada yang tidak arif mengenai teknologi, tetapi jangan heran, ketua penerangan wanita pada hari ini sudah pandai membuat AI dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau nampak pun gambar-gambar wanita-wanita ni cukup canggih kan ni, sebab kita dah diberi latihan secara konsisten oleh Barisan Nasional. Tentunya orang semua pun sudah sedia maklum bahawa Barisan Nasional ini adalah satu parti yang cukup bersedia daripada pelbagai segi. Jadi kalau mau bercerita mengenai teknologi, insya-Allah jentera-jentera penerangan kita sudah cukup bersedia. Kalau kakak-kakak, kalau kita tengok di medsos hari ini, kalau nampak gambar-gambar wanita tu canggih sikit, itu memang sudah guna Gemini lah itu. Jadi saya yakinlah segala input, segala ilmu telah diberikan kepada semua ketua-ketua penerangan di 4 peringkat. InsyaAllah kita doakanlah untuk Barisan Nasional mendepani zaman-zaman yang medsos ni. Datuk, saya tadi terbaca satu soalan, Datuk. Dia ni daripada Tenom. Dia kata, bagaimana BN mahu selesaikan setinggan di Sabah? Ni orang Tenom tanya, Tok. Orang Tenom tanya ni. Oh, masalah setinggan. Ya. Masalah setinggan ni, dia ada 2 jenis setinggan ni. Satu penduduk Sabah sendiri, satunya penduduk yang tanpa dokumen. Jadi
itu ada dua isu yang berbeza ya. Dan tapi untuk makluman dalam manifesto ni, sebab kalau kita bercakap mengenai setinggan, sudah tentu kita bercakap mengenai perumahan, rumah yang kita boleh sediakan untuk rakyat ya. Saya sebenarnya nak bercakap lah mengenai manifesto ni sebab belum pun dilancarkan. Yalah. Tapi insya-Allah dalam manifesto kita memang kita ada menjanjikan perumahan untuk rakyat ya, bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah setinggan. Tapi untuk secara detailnya biarlah kita tunggu pada pelancaran manifesto nanti, sebab bukan saja perumahan untuk rakyat, juga perumahan untuk orang-orang muda yang keluar daripada bandar mencari pekerjaan tapi tidak dapat dipanggil rumah transit, rumah untuk belia, rumah untuk rakyat. Ini semua ada dalam kepentingan manifesto. InsyaAllah. Yang penting Barisan Nasional kena menang di Sabah. Betul tu Kalau kita menang, kita komited untuk menunaikan apapun janji yang kita janjikan kepada rakyat. Ya, itu adalah satu keutamaan kita. Bila kita dibagi peluang untuk menang. InsyaAllah lah. Semoga there will be light at the end of the dark tunnel untuk kita semua. Okey Tok, sebelum kita tutup sebab hampir 1 jam 45 minit, 1 jam mana saya 40 minit lebih kurang. Sekejap. Ada soalan lagi last. Soalan. Soalan apa? Boleh. Soalan satu last. Okey Datuk. Baru-baru ni Datuk, Puan, kita dikejutkan dengan propaganda untuk melemahkan Barisan Nasional. Antara propagandanya, Isri Ibu Mokhtar akan jadi calon. Ada pernah dengar tak? Dalam grup WhatsApp. Dan adakah propaganda yang dimainkan oleh pihak musuh kita dah berjaya menangkis? Itu MA63, Sabah, Sabahan, apa semua. Bagaimana? Saya rasa gambar yang sebagai poster calon tu, saya rasa kami semua pun kena. Saya sendiri pun kena. Saya punya gambar diletakkan bertanding di Dun Pitas, kawasan Kudat ya, yang bukan pun tempat asal saya. Jadi saya anggap benda tu sebagai biasalah ya, dalam kita menghadapi pilihan raya ni. Memang macam-macam pun boleh berlaku ya, orang gunakan kita punya gambar untuk ini, untuk itu, sebab dah lah dunia AI lagi sekarang. Tapi saya rasa benda tu tidaklah memberikan impak kepada sokongan pengundi di bawah ya, sebab saya rasa pengundi kita ni pun semuanya bijak belaka. Mereka tahulah menilai mana parti yang boleh memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat. Itu fokus utama. Ya, bukan benda-benda yang remeh-temeh seperti itulah bagi saya lah. Okey, alright. Sebelum saya Datuk sebagai penutup, saya tanya pada Puan, apa harapan Puan PRN 17 kepada Barisan Nasional? Tentunya harapan kita semua sebagai ahli Barisan Nasional, kita mau menangkan parti. Siapapun diletakkan di mana-mana kerusi yang sudah diputuskan oleh parti, kita perlu tunjukkan taat dan rasa setia kita. Jadi siapapun diletakkan perlu kita menangkan. Jadi saya minta semua yang komen di kita punya live ini, minta supaya nampak sejak lambang Barisan Nasional kita perlu menangkan. Karena apa? Barisan Nasional ini sudah cukup terbukti. Kita ada track record yang cukup baik. Kalau orang cakap 60 tahun mustahil, jangan menidakkan fakta bahawa Barisan Nasional ini sudah banyak memberi kemajuan di negeri Sabah kita ini. Jadi kalau mau bercerita soal Sabah Persabahan juga, mohon lihat sendiri siapa pemimpin-pemimpin yang sudah memajukan negeri Sabah ini. Pemimpin-pemimpin yang memajukan negeri Sabah ini datangnya daripada orang Sabah sendiri, walaupun dipayungi oleh parti daripada parti nasional. Jadi jangan cuba pisahkan bahawa semangat Malaysia kita dengan memecah belahkan sentimen-sentimen sebegini. Jadi harapan saya, tentunya saya mau lihat Barisan Nasional memerintah di negeri kita yang kita cintai, agar kita majukan negeri kita sebagaimana rekod kita yang sebelum-sebelum ini. Saya yakin anak-anak muda kita boleh membuat penilaian dengan lebih baik. Lihatlah
apa yang telah Barisan Nasional berikan kepada negeri Sabah, PEN Borneo, Universiti Malaysia Sabah, dari segenap aspek, sama ada pembangunan, daripada segi pendidikan, dari segi kata orang kalau orang cakap Barisan Nasional ini tidak mempedulikan MA 63. Sebentar tadi Datuk sudah nyatakan daripada 2018 lagi semasa zaman Datuk Seri Najib, Barisan Nasional lah yang paling banyak secara terbuka bersetuju mengenai isu-isu untuk MA ataupun telah cuba menyelesaikan sedikit demi sedikit MA 63 tadi. Jadi harapan saya cukup besar, mudah-mudahan Barisan Nasional memerintah, dan ingat jangan kita membuat keputusan ketika marah. Kalau calon itu pula tidak diletakkan, kita terus tidak mau mengundi. Tolong ya. Kita mau siapapun diletakkan oleh parti kita menangkan, supaya Barisan Nasional itu boleh memerintah di negeri Sabah ini, insya-Allah. Itu doa daripada saya. Datuk, apa harapan Datuk? Jadi kena ingatlah mana-mana yang komen-komen tu. Bukan Puan Hazuliza. Siapapun asal dia membawa lambang Barisan Nasional tu kena undi. Kena menangkan, ya. Okey, harapan saya dan juga harapan semualah sama juga seperti Puan Hazuliza. Sudah tentu kita semua mengharapkan Barisan Nasional akan menang dalam PRN 17 ini dan BN dapat menjadi kembali semula sebagai kerajaan, ya, untuk meneruskan agenda pembangunan berdasarkan rekod cemerlang Barisan Nasional. Seperti apa yang dikatakan oleh Puan Hazuliza tadi, banyak kita punya achievement semasa BN menjadi pemerintah, ya. UMS, UTC, even Menara PPNS tu pun dibina semasa zaman kita jadi pemerintah, ya. PEN Borneo, Lebuh Raya PEN Borneo, begitu juga Sabah Corridor Development, Sogit, Sabah Oil and Gas Terminal di Kimanis. Ini semua adalah yang dilaksanakan semasa kerajaan Barisan Nasional. Jadi harapan ini hanya boleh direalisasikan sekiranya semua jentera Barisan Nasional bekerja kuat, bekerja bekerjasama, santuni rakyat di akar umbi, bekerja sebagai satu pasukan, bersatu padu, satu hati, elakkan perpecahan, elakkan sabotaj bila calon yang dimau nak jadi calon. Ini kena elakkan, ya. Kena menangkan calon Barisan Nasional, insya-Allah, dengan kerjasama, dengan usaha kita dan istiqamah dalam perjuangan. BN akan menang pada PRN ke-17. Okey, terima kasih Datuk dan juga Puan kerana sudi masuk live kami TikTok kami UMNO ni. InsyaAllah Datuk, saya doakan kejayaan Barisan Nasional di Sabah. Kami di Semenanjung berdoakan dan mengharapkan kemenangan untuk calon-calon Barisan Nasional di Sabah. Dan sekali lagi saya mewakili kami UMNO Official TikTok untuk ucapkan terima kasih kepada Datuk Nuraini Idris selaku Ketua Wanita UMNO Sabah dan Puan Hazuliza Ketua Perangan Wanita UMNO Sabah. Terima kasih, dan kalau boleh tu nanti insya-Allah bila dah penetapan calon dan kita sudi-sudilah masuk sejam 2 jam. Saya insya-Allah tu saya akan turun, rakan-rakan semua akan turun. Turun tapi nanti kalau Puan Hazuliza jadi calon di Sekong turun. Ya. Nanti saya turun sana, nanti Datuk kena belanja kami kita orang minum air tu. Boleh. Air apa? Air ketum. Okey tu, terima kasih banyak-banyak tu. Terima kasih Puan. Kita jumpa lagi. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radu tetap radu.